Awal, nanti proses. Bila dah proses, dia akan automatically pilih LED RCA circumflex. Jangan percaya sistem, percaya kamu. So you have to go and check and see what they choose. Understand? So tekan LED, check dulu. Tekan RCA, check dulu. Tekan circumflex, check dulu. Alright, so tekan LED, rotate, betul dia pilih. RCA, betul RCA. Circumflex, betul circumflex. Alright, tapi dia bukan circumflex. Circumflex kat belakang. Tak apa, abaikan yang ni. Double klik dulu, besarkan. Nampak? So offshore vessel sekarang. Vessel yang dah pilih oleh sistem berwarna merah. Vessel yang tidak dipilih lagi berwarna putih. Faham? So kerja kamu ialah untuk pilih semua vessel. So tekan LED dulu, tekan show vessel. Betul ke tak dia sampai habis? Nampak tu? Sampai ujung. Dia sampai sini je. So benda ni you boleh bawa cursor kamu pergi dekat. Ada pensel, you boleh draw. Alright. Kalau draw tak bagi kamu, you boleh klik extend. Alright. Dan extend. Kalau jangan tamak. Setengah-setengah orang dia nak extend, dia terus extend dekat hujung. Dia tidak akan berfungsi. Sometimes dia akan jadi gila. So contoh macam ni, dia nampak benda ni, dia klik sini, dia terus extend sini. Alright. Nasib kamu baik, dia akan bagi. Nasib kamu jahat, nampak tu, dia terkeluar. Alright. So you kena tutup, cari, extend sikit-sikit. Extend. Right, pusing, extend. Right. So it goes up to the end there, which is fine. Next, habiskan LED dulu. My windowing, habiskan LED dulu. So you have one here, betul? You got 1, 2, 3, 4. So select. Nak select vessel baru, tekan select. Extend adalah untuk vessel yang sudah diselect, kamu nak extend. Faham? So tekan select. So select yang ni. Okay, tengok dia tak bagi. Control Z untuk undo. Rotate, cari, tekan lagi. Sampai sini saja. Dia tak pergi sana. So kita boleh buat apa? Tutup tirai ni, nampak? Tutup tirai ni sampai hujung tu. Pusing. Alright. Kita boleh tekan extend. Paksa dia pergi sini. Tu. Paksa dia sampai hujung. Dia tengah turun. Okay, good. Next, select lagi. Select member ni pula. Tapi member dia select vein. So nampak ni, tutup sampai dekat vessel tu. Right. Lepas tu extend, masuk. There, going in kan. Right, extend masuk. So masuk. Tak nampak lah Vicky dia punya pangkal tu. Alright, double click, extend sini. Tu, nampak? Alright. Now, select lagi, select member ni. Alright. So pusing. Nampak dia pilih sampai merapu bawah ni. So yang ni kita boleh tutup tirai sampai sini. Alright. So rotate, betul, get up a bit. Okay, cun. Next, select lagi, select member ni. Alright. Member ni pun sama. Sampai sini, tutup sampai sini. Lepas tu nampak dia sambung ke bawah sini sebenarnya. Betul? Extend dengan dia, extend. Dia tak bagi, tutup lagi tirai. Alright. Try to extend. So tutup lagi tirai. Alright. So nampak ni kan. So extend. There you go. Alright. So now LED complete. Macam mana saya tahu complete? Nampak semua dah jadi merah. Alright. Tapi ada satu ni. Itu cabang ni. Select member ni, tengok.
Dia tak pergi bawah tu kan. Tutup sampai sini. Yang ni extend pergi ke sini. Nah. Okay. Good thing is LED complete. LED complete. Alright. So betul ke tak LED complete? Cuba tengok balik. Oh, fikir ada satu lagi kat sini. Okay, tak apa. Boleh pilih ke? Suka hati kamu lah, kamu nak pilih ke tak? Because benda ni tak ada fungsi banyak. Kalau nak pilih, boleh je pilih benda ni. Alright. Dia akan keluar sampai situ maximum. Alright. Cun. Alright. So LED is completed. Most important, diagonal besar kena bagi. Alright. Now go to circumflex. Ini bukan circumflex. Circumflex dia kat belakang ni. Alright. Ini ialah dia punya OM. Alright. Tahu OM apa kan? So LED, cabang yang keluar daripada LED ialah diagonal. So kalau ada cabang pertama yang keluar dipanggil sebagai D1. Cabang yang kedua keluar dipanggil sebagai D2. Cabang ketiga keluar dipanggil sebagai D3. Kalau cabang ni keluar, lepas tu cabang lagi, itu ialah diagonal 1 punya branch, diagonal 2 punya branch. Alright. Tapi yang ni ialah LED. Faham? Kalau dia keluar daripada circumflex pula, dia keluar dari circumflex, ini ialah LCX. Kalau dia keluar dari circumflex, ialah obtuse marginal. OBTUSE marginal. Alright. GINAL. Alright. Obtuse marginal ataupun dikenali sebagai OM. So dia keluar 1, OM1. Dia keluar 2, OM2. Dia keluar 3, OM3. Faham? Alright. Cabang untuk circumflex, obtuse marginal. Cabang untuk LED, diagonal. Alright. Selalu satu lagi. Ini circumflex, ini LED, ini circumflex. Ini left main. Ada satu, bukan semua orang, tapi ada setengah orang akan ada satu. Betul kat tengah ni. Dia bukan LED, dia bukan circumflex, tapi kat tengah-tengah ni. Tapi dia tak panjang. Ada setengah passion yang panjang, setengah dia pendek macam ni je. Ini dipanggil sebagai ramus. RAMUS, ramus. Ataupun IM, intermediate orang panggil. Intermediate artery. Faham? Alright. Itu bukan semua orang ada. Tak penuh. Tak apa. Pilih je dulu. So select ni. Nampak ada garis bawah lagi kan? Extend dia. Pergi sampai hujung. Dia bagi ke tak? Nampak? Dia pergi tempat lain. So pusing. Extend. Kenapa saya pusing je lah? Kadang-kadang you pilih tapi benda ni 3D tau. You ingat you pilih benda tu, tapi bila you pusing dia pilih benda lain sebenarnya. That's why you need to orientate the thing. Alright. Alright. So okay. So cun. Select lagi. Member ni pula select. Alright. Nampak dia pergi merapu. Pusing ni. Tutup tirai. Naik atas. Dia sepatut pergi ke sini. Betul? Rotate. Pandang kamu. Lepas tu yang ni you boleh extend pergi ke hujung. Tu. Alright. So yang ni pula. Nampak dia keluar satu lagi ke sini. Alright. Nak bagi, tak nak bagi suka hati kamu. Penting, tak penting. Tapi kalau you bagi, cantik 3D kamu. Tu je. Extend. Hujung. Dah, cun. Alright. Now, ini bukan vessel. Ini daripada you punya pulmonary vein. Alright. So, ini vessel. Select. Right. Same. Dah habis kat sini betul? Tutup tirai sampai sini. Faham? Alright. Then good. So that's all for that. So LED. Nampak sekarang? LED, diagonal, OM, circumflex semua dah warna merah. Pusing, tengok right side pula. Right. Scroll, tekan right. Alright. So show vessel, tengok right. Oh, ni nampak dia tak habis ni. Alright, so kita extend sampai hujung. Okay. Nah, branch ni pula nak bagi. Select lah benda ni.
Right, tengok dia merapu sampai hujung tu, sampai sini cukup. Dah, stop. Sikit, dah, settle. Alright. So next, RCA lagi, tekan, tengok betul. Okay, RC settle. Ni tak pilih lagi. Select member ni. Dia habis sampai situ, sampai sini. Kita buat apa? Kita kena extend. Alright. So you extend, you pusing, nampak? You pilih benda tu tapi bila pusing, nampak? You pilih belakang. That's the problem with 3D. So you always need to orientate. So tutup, pusing, Extend lagi. right? So try to extend sikit dulu. Dia ikut ke tak? Okay, pusing, tengok dia ikut. Okay, hujung ikut ke tak? Alright, ikut. So this hujung kat sini, tengok dia pergi ke tak? Yes, betul? Yes, that's the vessel. Alright, next, select member ni pula. So member ni nampak dia merapu pergi sini. Nampak dia merapu pergi sini. So fit to screen kan dia, rotate ni, drag, turun lagi sampai hujung, stop. Alright. Lepas tu yang ni extend, jangan tamak, extend sini dulu, pusing, extend sini dulu, pusing, extend sini dulu. Alright. And then you can scroll this here, you can extend it straight here, dalam sikit. That. Okay, so you got that. So now that is got. So this one here, now select benda ni, right? So nampak dia macam merapu kat sini, tutup tirai, right? So dia pergi kat sini, nampak? Satu kat sini, satu kat sini. Tak nampak you kena main dengan windowing Alright, nampak dia pergi hujung kan? Alright. So kita buat apa? Kita extend, faham? Lepas tu select member ni. Tak bagi select, Ctrl Z dulu, select member sini pula. Tak bagi select, tutup sampai hujung tu. Alright. So, naik atas sikit. So what we do is klik ni, kita cuba draw pula. Right. Dia bagi dah lebih kurang, tapi dia merapu sikit ke hujung tu. Tutup, pusing. Yang ni draw. Still the same. Tutup, tak dapat nak draw, kita buat apa? Extend. Tak boleh juga, pusing. We need to change the orientation. Alright, tukar orientation. So slowly extend. Because contrast tak cukup dah kat sini. Faham tak? Tutup sampai sini. Okay, should be fine lah. Alright. Now, dan pilih yang ni. This guy here. Select. Nampak dia pergi sampai sini saja. Extend. So merapu dia pilih, tutup tirai sampai sini. Alright. So kita buat apa? Kita klik ni, kita draw. There you go. Alright. So now when I off show vessel, there everything is already red, pink lah. Alright. So kita buat apa? Letak AP, tutup vessel, you on vessel pink, off vessel putih. Right. Tutup vessel dulu, boleh buka besar. Sculpt. Okay. Tekan Potong. sini, Potong. buat macam payung. Lepas tu remove to base. Tekan, pusing pandang kamu. Right.
So tekan, buang ni, tak nak. I don't need. Buang. Pusing sini. Member ni pula aku tak nak. Buang je. Pusing. Sekejap, I'm buang. Tak ada potong, kau potong dengan betul, aku potong dengan betul, kau potong salah, aku potong salah, tak ada. Whatever you all do, potong dengan elok je. Nak ikut cara aku, buat. Kalau tak nak ikut cara aku, kau nak buat cara korang, buat. Aku tak kisah. Yang penting potong dengan betul je. Alright? Ni boleh potong. Alright? Pusing. Alright? So this one here. Nampak ni? Ni tak nak. Buang. Buang. Okay. Dah. Pusing. Potong. Ni. Nampak ni? Buang. Okay. So ni nak buang sikit. Ni buang. Okay. There you go. Okay, now vessel is almost, the heart is almost round already. Okay, main windowing, bagi warna merah jambu macam ni. Alright, bagi warna merah jambu macam ni. Lepas tu transparent kan dia. Nampak ni, transparent ni. Transparent kan dia. Alright, main windowing, bagi warna jambu. Okay, macam tu. Dah. Alright, so bila dapat ni, you offkan heart, onkan vessel. Nampak vessel banyak yang benda kena potong ni. Nampak? Banyak. Tu. Alright, so ini zoom in, center. Ini kita tak nak, kita buang. Choice. Right, remove base. Right, buang ni. Pusing. Nampak yang ni? Buang ni. Jaga. At the base. Pusing. Nampak yang ni? Buang ni. Right, pusing. Nampak yang ni? Buang ni. Pusing. Alright. So you want to make this much more nicer, you shape it like a vessel. Buang ni. Alright. At the base. Pusing. Ni tak nak. Nampak ni? Buang ni. Good. Then final one down here. There you go. Alright. So now, ni buang. At the base, ni buang. Okay. Nah, almost complete. Talia, can you please take my... Sorry, Papa. Hello? Berapa? Saya beli dekat Seremban. Berapa? Saya beli Seremban. Saya tak tahu dah. Saya tak pasti. Saya tak tahu. Saya tak ada nombor dia. Sekejap saya call balik boleh? Saya kerja sekarang. Saya call balik boleh? Sekejap. Alright, thank you. Alright, so lepas tu you check semua yang kamu nak potong. Benda-benda ni, yang benda ni semua estetik lah. Potong, okay. Bagi nampak cantik saja. Alright, yang ni. Nampak ni? Potong, okay. Now, nampak dia menggerutu. Nak bagi dia smooth, tekan saja ni. Tekan noise reduction. Nah, dia jadi smooth. Nampak? Bila dia jadi smooth, you just on kan heart, settle dah kan dia.
Itu je. Alright. So had ni boleh main window wing. Tu dah. Settle. Kadiak done. So bila dah sampai macam ni, first thing you do ialah you ambil satu screenshot. Right, you ambil satu screenshot. You kena ambil satu screenshot. Kenapa? Tiba-tiba doktor panggil kamu, you biarkan orang lain datang, dia tengok siapa buka kadiak ni, dia tutup, mampus. You kena mula dari awal lagi. So kerana dia dah ambil screenshot, you pergi ke sini, you just restore je. Faham? So dia boleh restore je benda tu. Okay, you restore, buka balik, kita boleh dia continue mana kamu ambil screenshot. Faham? Alright, so now what you have to do here is click show vessel and check all the vessel that you took. First, check LED. Check LED betul ke tak? Betul, cantik. Okay. Next, RCA. Okay, check RCA. Betul ke tak? Betul. Okay, RCA betul dah. Okay, now check circumflex. Ini bukan circumflex ni. Ini ialah OM. Ini circumflex. So, right click, rename OM1. Okay. Vessel 4 apa? Ni. Dia keluar kat sini ni, nampak? So, tapi nampak tak? Line dia pergi ke sini. Dia sepatutnya pergi ke sini. Alright, center line dia tak betul. So, you boleh zoomkan dia besar. Nampak ni? Bila you rotate, dia jadi putus. Ni baru sambung. Nampak? So, you rotate, bagi nampak sambungan dia. Right click, edit center line. Nampak side line dia terkeluar. So, tekan, 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 tekan. Bagi line dia betul-betul dekat center. Faham? Lepas tu kita tekan apply. Dah, settle. Bila you rotate sekarang, dia memang akan ikut. Faham? Alright. So this vessel is your D1. Dia bukan ramus dia keluar daripada LED sini Alright. Dia bukan keluar kat sini dia keluar dekat pangkal LED dia. Alright, ini D1. Lepas tu vessel 5. Ni apa ni? Fit to screen. Vessel 5. Alright, check center line dia. Nampak center line dia betul ke tak? Masukkan center line dia. Apply. Alright, boleh rotate. Okay, that is your D2. Alright, so vessel 5 rename D2. Go to vessel 6. Ni, keluar cabang ni. Yang ketiga, rename. D2 tak ada, D3 tak ada, Vicky. Type D3. Vessel 7. Ni apa ni? D4. Pandai. Right? Vessel 8. Cabang dia. Nak rename, tak nak rename, lantak. Alright? So kita dah pilih di diagonal. Kalau nak rename, kalau you nak rename, you boleh letak diagonal branch. Alright? You boleh letak kat sini diagonal DIAG branch. Vessel 9. Alright? Check. Ni. Yang paling hujung bawah sini keluar ni. Alright? So this is too small in case you want to put in can, but this is not a big artery. Alright? Then you check on your circumflex. Circumflex is this one here. Ke belakang. Okay? Check. Ni. Fit to screen. Rotate. Alright? Right click. Edit center line. Pastikan center line dia betul-betul tengah. Alright? Kalau tak, you boleh klik, dan you boleh klik apply. Dia akan ikut. Alright? So, rotate, tengok ada tak mana-mana putus. Kalau tak ada putus, maksudnya center line dia betul. Because kalau center line dia putus macam ni, you akan nampak dia putus. Nampak tu? Alright? So, you kena rotate, bagi sambungan dia, klik, apply. And then when you do your curve MPR, doktor akan nampak dia satu-satu line straight. Faham? Alright? So, rename OM, circumflex. Alright? Vessel 13.
So OM dia, right, OM dah ada dah, right. Lepas tu vessel 13 apa dia? Okay, yang ni dia pergi ke PDA ni. Alright, so this is your RCA. Ini bukan RCA, ini pergi PDA. PDA akan sambung ke LED. Alright, so PDA akan sambung ke LED. So ini rename, jadikan dia PDA. Alright. Lepas tu ni, this is going to your ventricle. So this is your posterior left ventricle. PLV, RPLV orang panggil. Right. Ni RCA kamu. Vessel 16. Dia keluar kat tengah ni ialah acute marginal, AM. Bukan obtuse, obtuse ialah circumflex benar. Ini ialah acute marginal. And finally, this one will be your SA node, sino-arterial node. Right? SA node. Dah pilih sama semua, dah rename macam ni. Silalah ambil gambar satu. Takut orang tiba-tiba komputer crash ke apa ke, adalah apa yang kamu dah ambil. Alright? So, tiba-tiba doktor panggil ke, doktor nak pakai ke apa, you boleh tutup. Doktor dah habis pakai, you boleh datang balik kepada results dia, you boleh buka dan you boleh load balik. Ni, you klik load balik, dia akan ambil kamu dekat mana last kamu ambil screenshot. Alright? So now, dah buat semua, tutup show vessel. Nah, tukar kepada you punya layout yang ni. Nampak ada sampah ni? So tutup. Nampak sampah ada kat sini tu. Ni. Alright, so klik scalp, buang je benda ni. Dah, settle. Alright. So, tutup balik. So, pergi kepada ni. Alright. So, put to AP, rotate pandang kamu, besar sikit, ambil gambar. So, ambil 6 gambar. Satu gambar macam ni, satu screenshot. Pusing. Satu. Pusing sebelah sini, tunjuk RCA. Satu. Dah 3. Pusing belakang. 4. Alright. Spider view, untuk tengok you punya main branches. 5. Dari bawah 1. 6. So you ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gambar.